Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Alhamdulillah hari ni mampir mai ke rumah Ustaz Bakar. Kita diberi kepercayaan daripada seorang lagi klien kita untuk merenovasikan rumah beliau. Okey. Apa yang kita akan buat nanti, kita akan buat renovasi di bahagian atas. Kita akan buat renovasi bahagian atas dan di bahagian tambahan, bilik tambahan. Alright, tanpa kita berlengah masa lagi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok apa kerja kita nak buat nanti. Alright, jom, let's go. So, hari ni adalah untuk kita nak berbincang lah dengan tuan rumah, nak tanda-tanda lah kerja mana yang kita akan buat, kawasan mana, okey, tempat-tempat mana yang kita akan buat nanti. Okey, bersama kita hari ni juga adalah manager Bampian dan juga pelukis plan kita lah, Encik Lan dengan Akid. So, dia orang akan start buat drawing dan sebagainya lah supaya kerja kita nanti lebih teratur dan tersusun dan kita tahu dekat mana untuk kita nak buat kerja-kerja kita tu nanti. Okey guys, jom kita tengok. Kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri ataupun ingin renovasi ataupun ingin menggunakan hikmat interior designer ataupun ingin menggunakan hikmat pelukis plan, kontak je Abang Plan. Alright guys, jumpa lagi. Oh, dia tahu lah.